France sekali lagi. Untuk game kali ni, referee tak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik dan berlangsung dengan adil. Cumanya, aku betul-betul tak sangka ketiadaan Saibari memberi impak yang betul-betul mendalam untuk pasukan Morocco. Untuk game pagi tadi, Morocco cuma mampu untuk bertahan sahaja tanpa melakukan sebarang serangan ke arah gawang gol Perancis. Kita dapat tengok sehingga lebih kurang minit ke-60 pasukan Morocco dapat 0 shot attempt. Ini menunjukkan bahagian serangan pasukan Morocco betul-betul tumpul dan juga penciptaan peluang daripada player-player Morocco tak dapat nak dilakukan. Untuk pasukan France, kita kena bagi kredit, diorang memang berjaya untuk menembusi defensif pasukan Morocco yang begitu solid dan berjaya untuk dapatkan 2 gol yang pada aku memang deserve untuk pasukan France. Lepas ni France akan jumpa di antara Spain ataupun Belgium. Korang rasa untuk World Cup kali ni France mampu ataupun tak masuk ke final dan juga mungkin mampu untuk champion lagi? So drop korang punya komen.